ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resep turun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak Haziq nak cuba buat cilok ya, yang viral, yang viral lah. Tapi saya buat cara saya lah ya. Okey, sebelum kita nak melanjutkan atau meneruskan membuat cilok ni, saya nak tunjukkan dululah bahan-bahan dia. Okey, pertama kita ada tepung gandum ya. Ini tepung gandum cap ros, saya gunakan tepung ros. Kemudian tepung ubi dan juga ada tepung pulut ya, 3 tepung ya. Kemudian kita ada air lebih kurang dalam 3 cawan ya. Nanti air ni kita akan masak ya, ataupun direbus sehingga mendidih. Kemudian bahan lain kita ada serbuk bawang putih, serbuk lada putih ataupun lada sulah, ataupun merica bubuk, ataupun di sini ada merica bubuk lah, betul lah kan. Dan di sini kita ada 2 pokok ataupun 2 batang daun bawang yang dah dihiris-hiris. Kemudian kita ada sedikit garam dan juga kita menggunakan di sini kita menggunakan kiub ikan bilis ya, sebanyak 1 ni. Saya gunakan kiub ikan bilis ya. Ataupun kalau di Indonesia sana saya tak pasti ada tidak yang macam ni, tapi di sana dipanggil ikan teri kalau tak silap saya. Okey, kalau silap tu saya mohon maaf ya. Kemudian di sini saya dah sukat lah tepung tadi secawan, tepung gandum saya dah sukat secawan. Dan di sini ada kacang tanah tumbuk ya, ataupun kacang tanah yang dah siap pun ada jual, tapi ini saya buat sendiri, tapi saya tak rekod. Ini untuk kuah dia lah, tapi saya tidak buat lah ya. Saya menggunakan ini ya, apa tu ya Haziq, sambal kicap ciklan kita masih ada sedikit lagi, berbaki sedikit ya, sangat sedap ya. Jadi kita nak makan dengan sambal kicap ciklan, dan saya akan taburkan dengan kacang tanah yang disangai yang dah ditumbuk. Tengok tersasul lagi. Okey, itu saja bahan dia, dan langsung saja kita nak meneruskan memasak. Okey, kita nak masak air ni sehingga mendidih ya. Okey, sementara kita tunggu air ni mendidih, kita nak Haziq campurkan bahan-bahan tadi ke dalam tepung. Okey, kita tunggu sehingga dia mendidih ya. Okey, kita masukkan 1 cawan tepung gandum. Kemudian kita masukkan sedikit garam ya. Dan kita masukkan juga daun bawang ya. Dan kita masukkan lada bubuk ya, ataupun merica bubuk ya. Kalau sini kata Haziq, lada putih serbuk. Serbuk lada putih tu tersasul saya. Jadi tak nak keluar pula dah. Tak apalah, nanti kita akan keluarkan dia bagian bawah ni. Kemudian kita akan masukkan, ini ada sedikit ya, serbuk bawang putih. Tengok banyak keluar. Kemudian kita masukkan juga kiub ikan bilis ni ya. Mungkin tak habis kot, saya ambil tinggalkan suku ni sebab tepung pun tak banyak. Okey. Kemudian kita nak hancur-hancurkan lah ni, yang tadi kiub ikan bilis tu kita hancur-hancurkan macam ni. Kita gaul-gaul macam ni, menunggu menunggu air mendidih. Macam itulah. Okay. Jadi saya nak sambung balik ni, saya tak rekod lah ya, saya nak buka bahagian bawah dia. Okey, kita dah buka ya bahagian bawah dia. Kita masukkan dalam suku sudu macam ni ya. Yang banyak-banyak sangat, nanti dia terasa sangat. Ikutlah keperluan masing-masing. Okey, kita dah gaul macam ni. Jom kita nak ke dapur ya, nak masukkan air panas tadi. Air kita dah mendidih ya, kita tutup api. Langsung saja kita masukkan ke dalam tepung ini, tetapi kita masukkan dia sedikit demi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, kita tambah lagi sedikit air panas ya. Kalau nak di apa ya, kacau atas api terus naikkan ke api pun okey je. Okey, kita gaul balik ataupun kita aduk merata balik. Okey, dah siap macam ni. Kita bolehlah tambahkan tepung ubi ya, ataupun tepung tapioka. Okey, jom kita ke meja balik. Okey, kita nak sukat tepung ubi ataupun tepung tapioka sebanyak 1 cawan juga ya. Okey, kemudian kita nak ambil, nak bagi kekentalan lagi, nak bagi kental lagi kita punya celok, kita tambahkan 1 sudu tepung pulut ya. Ni 1 sudu ya. Terus kita masukkan ke dalam ni ya, dalam adunan kita ni. Okey, kita nak gaul dengan menggunakan tangan ya. Dah kurang panas. Gitu. Tapi masih panas lagi. Inilah dia hasilnya, uduh ini tadi, hasil dia macam ni. Tangan saya dah letak minyak ya, supaya jangan melekat. Ni air yang 3 cawan tadi memang tak habis pun ya. Jadi kita tambahkan air ni untuk merebus cilok kita. Okey, di sini kita ambil sedikit. Pulanglah nak buat gini, apa ya Aziz, nak buat bulat ke, nak buat lonjong ke, terpulang ya. Saya buat macam ni je. Okey, saya dah sapu tangan minyak sedikit sebab lekat-lekat kan. Okey, saya buat macam ni. Kalau nak bulat betul-betul bulat, kena 2 belah tangan. Kalau tak berapa nak bulat, sebelah tangan je. Sebelah tangan lagi saya tak pakai sarung tangan. Jadi saya takutlah orang akan kecam, jadi saya guna sebelah tangan sahaja. Tapi agak lambat lah kalau sebelah tangan. Boleh buat tapi agak sedikit lambat. Okey, kita dah tunjukkan, kita bulat-bulatkan macam ni. Macam saya cakap tadi, kalau sebelah tangan dia tidaklah begitu bulat. Okey, jadi setakat ni kita buat sampai habis. Tapi saya tak rekod. Nanti bila dah siap baru kita akan rekodkan semula. Okey, dah siap ya, kita bulat-bulatkan dan air pun kita dah didihkan. Langsung saja kita terjunkan dia ke dalam air yang mendidih ni ya. Tapi sebab air ni mendidih, takut pula dia meracik engkau. Ini masukkan satu demi satu lah ya, sebab saya takut dia meracik. Jadi kita tunggu sehingga dia mengapung ya, ataupun timbul ya. Kalau bahasa kita kata timbul ya, kalau bahasa lain tu mengapung lah, itulah lebih kurang dia. Jadi biasa kita tunggu sehingga dia mengapung, barulah kita sambung rekod ya. Okey kawan, saya tadi terlupa ya nak masukkan sedikit minyak. Kita tengok video kawan-kawan kita tu, dia kata kena masukkan minyak, takut dia apa ya Aziz, menempel satu sama lain. Tapi insya-Allah tak apa. Tapi kita ikut je lah video kawan-kawan kita yang dari Indonesia. Betul. Okey kawan-kawan, kita punya apa tadi Aziz, cilok kita dah masak ya sepenuhnya, sudah mengapung dah. Kita tutup api. Langsung je kita angkat ke bekas ya, ataupun wadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali ya saya buat, jadi kalau kurang cantik tu semestinya lah ya.
Tapi rasanya okey lah kuih Haziq ya. Okey lah, cukup lah banyak ni. Kita langsung je letakkan kuah ataupun biar dia sejuk sikit lagi baru kita letakkan kuah. Okey kawan-kawan, kita punya cilok ya. Bahasa Indonesia cilok, tapi kemungkinan kan kat Malaysia ni orang panggil pentol kot. Wallahu alam ya. Betul tak Aziz? Betul. Jadi kalau salah silap tu mohon maaf lah ya. Rasanya kalau di Malaysia dipanggil pentol. Pun dia orang makan dengan sambal kacang jugalah. Okey. Dah siap dimasak ya kawan. InsyaAllah sedap lah ya. Kita tuangkan kuah kicap Cik Lan kita ni. Tinggal sedikit lagi ya Cik Lan. Nanti kalau datang boleh bagi lagi ya. Okey, kita letakkan kuah apa ya Aziz? Sambal kicap kita. Kemudian kita taburkanlah kacang tanah kita. Oh, ni tak cukup banyak ni sambal ni. Okey, kita tambahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Tambahkan lagi kacang ya. Kawan-kawan ya, selamat mencuba bagi yang Sudi. Terima kasih banyak yang dah support. Apa lagi Haziq? Nampaknya sampai di sini sajalah ya konten kita. Moga jumpa lagi di lain Tajuk. di lain konten ke, di lain tajuk ke, insya-Allah. Semoga memberi sebanyak manfaat. Ya, moga sedikit sebanyak memberikan manfaat ya video saya pada hari ini. Okey kawan-kawan, jumpa lagi ya di lain hari, di lain masa, di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.